Di Mina ada sebuah masjid yang dibuka hanya 7 hari dalam setahun. Ia merupakan juga tempat solat baginda Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat ada yang menyebutkan 70 orang Nabi juga pernah melaksanakan solat di masjid ini. Itulah dia masjid yang diberi nama dengan Masjid Al-Khaif. Apa keistimewaan Masjid Al-Khaif ni? Masjid Al-Khaif merupakan tempat mabitnya Nabi SAW. Nabi SAW dalam perjalanan hajinya, apabila telah solat subuh di Muzdalifah, Nabi bergerak ke bumi Mina dan kemudian Nabi melontar Jamratul Aqabah. Seterusnya Nabi melaksanakan tawaf dan sa'i di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan Nabi SAW kemudian telah pulang semula ke Mina dan bermabit di kawasan Masjid Khaif ini. Nabi SAW telah bermabit pada 11 hari bulan Zulhijjah, 12 hari bulan Zulhijjah dan 13 hari bulan Zulhijjah. Dan baginda SAW telah berulang alik daripada Masjid Khaif ini, melontar jamrah bermula daripada Jamratul Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Kubra, juga dinamakan sebagai Jamratul Aqabah. Dan inilah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah kamu semua daripadaku pelaksanaan ibadah haji. Sehingga apa yang kita lakukan hari ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Apabila kita sampai nanti menunaikan ibadah haji, kita punya kemampuan waktu, kita punya kesihatan, maka pergilah walau sekali ke Masjid Khaif, mengambil keberkatan tempatnya yang pernah Nabi SAW mabit padanya. Bahkan sudah tentu sangat banyak ibadah yang telah dilakukan oleh baginda Nabi, kerana Rasulullah tidak akan membiarkan masa-masanya berada di tempat yang mulia selain daripada memperbanyakkan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulianya Masjid Khaif bukan kerana dirinya, tetapi kerana Rasulullah SAW pernah hadir padanya. Begitulah juga kita, bagaimana kita ingin menjadi yang mulia di sisi Allah dengan di dalam hati kita ada Allah Subhanahu Wa Taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.